Guna Google saja tanpa belajar tak boleh. Tanpa berguru memang tak boleh. Sama juga AI. AI ni mesin, benda. Kita yang programkan dia. Jadi kalau betul-betul lah dia, kau salah-salahkan dia. Dan saya sendiri kalau kadang-kadang dia tengok AI ni, ada juga fakta-fakta yang banyak yang salah. Rujukan-rujukan kalau kita tanya dia, dia cepat dia AI. Jawab semua dia. Dia jawab kemas, siap dengan rujukan, siap muka surat, siap apa semua. Tapi bila kita check balik tak ada pun. Tak ada. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala bertemu kita dalam siaran podcast Sembang Papadom musim ketiga, episod yang ke-14, edisi khas pengisian program Ramadan fi Qalbi 1447 Hijriah. Saya Abdul Rahman bin Muhammad, pensyarah dari Jabatan Pengajian Am, dan bersama kita pada pagi ini untuk hadirin hadirat sidang audio sekalian, tetamu istimewa kita yang berbahagia, sahibus samahah, Profesor Madya Datuk Dr. Suki bin Uthman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah. Selamat datang ke studio kami dalam siaran podcast Sembang Papadum di Nampinah. Datuk, sebelum kita pergi kepada topik perbincangan Ramadan dalam dunia digital, ibadah atau konten, yang lebih lanjut, sebagai pembuka bicara yang berbahagia Datuk, apabila kita diajar oleh Nabi SAW berdoa bermula daripada bulan Rajab lagi, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'banin wa ballighna Ramadan. Jadi mungkin yang bahagia Datuk dapat dijelaskan apakah istimewa Ramadan dan mesej yang nak disampaikan oleh Nabi SAW kepada kita umat Islam. Silakan Datuk. Baik, terima kasih. Kita memang mempersiapkan diri kita untuk sambut Ramadan berdasarkan kepada para alim ulama dulu pun mereka nak sambut Ramadan ni maka buat persiapan awal, sebab nak sambut bulan yang sangat istimewa, bulan yang disebut oleh Allah syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, bulan yang Allah turunkan padanya Quran, bulan yang Allah buka pintu syurga, iaitu bila Nabi sebut idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidati syayatin. Bila datang Ramadan dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka dan diikat, dibelenggu syaitan. Mana nak ceritanya bulan yang sangat istimewa, ya Allah bagi kelebihan. Jadi nak sampai kepada bulan yang istimewa sudah tentu kena ada persiapan dan persediaan. Macam kita nak sambut orang besar-besar lah kan, nak sambut sultan contohnya, nak sambut menteri contohnya kan. Jadi maknanya kita buat persiapan dulu, ada mesyuarat, ada meeting dan sebagainya kan. Jadi itu manusia ni, kita nak sambut satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yang diberi ganjaran pahala yang sangat banyak. Maka sudah tentu ada persiapan dan persediaan. Sebab tu doa yang dibaca, Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkatilah kami dalam bulan Rajab, wa Sya'ban, dan berkatilah kami dalam bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Jadi maknanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat menikmati, mengecapi masuk dalam bulan Ramadan yang serba indah ni, serba istimewa ni. Maka dengan sebab itu ini satu benda yang memang menunjukkan tentang keistimewaan Ramadan itu sendiri, bulan yang ditunggu-tunggu.
Jadi bila sampai sungguh Ramadan, jangan sia-siakan lah. Janganlah sia-siakan peluang Ramadan tersebut. Ya, Alhamdulillah. Betapa istimewanya Ramadan, yang kenapa Nabi SAW mengajar kita berdoa dengan arti kata untuk kita membuat persiapan yang begitu rapi menghadapi tetamu yang agung ini. Terima kasih. Okey, soalan berikutnya tu. Dalam era kemajuan teknologi maklumat, berbagai pihak, individu atau orang ramai, masing-masing ingin menunjukkan ibadat yang dilakukan, solat tarawihnya, tadarruhnya, secara live, secara adakah ianya menambahkan pahala atau sebaliknya boleh membawa kepada riak tu, Datuk Seri? Macam mana? Baik, kalau kita tengok memang zaman sekarang ni zaman teknologi digital, zaman yang berbeza sangat dengan zaman dulu kan. Hari ni orang buat ibadat semua nak tunjuk orang. Bukan sekat puasa, solat ni, tawaf di Kaabah tu. Sambil duk tawaf, sambil duk live, sambil duk buat konten masa duk tawaf. Kalau kita melihat kepada hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu berasaskan kepada niat. Niat tu nak menentukan dapat pahala ke tidak, dia ikhlas ke tidak. Kalau dia buat ibadat semata-mata untuk mendapatkan konten, dia boleh dapat konten je lah, tetapi dia tidak mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kita bimbang, contoh kalau tawaf sambil duk buat konten, akhirnya hilang maksud tawaf itu sendiri, yang menyebabkan boleh jadi ibadat pun tak sah. Itu lagi risau. Ibadat boleh tidak sah kerana dia duk sibuk dengan menggunakan digital dalam keadaan yang tak betul. Dan keadaan yang tak betul. Jadi maknanya bergantung pada niatnya. Apa tujuan dia buat macam tu? Adakah dia nak menunjuk-nunjuk tentang ibadat dia? Kalau dia nak menunjuk-nunjuk ibadat dia, maka menjatuh kepada riak. Riak yang disebut oleh Nabi SAW, iyyakum wasyirkul asghar. Hendaklah kamu menjauhi daripada syirik yang kecil. Bila sahabat Nabi bertanya apa tu syirik kecil, dia sebut syirik ini, takut dia tahu syirik kan. Bila ditanya oleh sahabat syirik kecil tu apa, Nabi kata ar-riya. Maknanya kita buat sesuatu nak dapat pujian orang, nak dapat pujian manusia. Buat ibadat dia tunjuk, kita bertarawih kan, buat live lah tarawih nak tunjuk apa, kita buat ibadat 20 rakaat lagi kan. Jadi maknanya kita boleh maintain, tak lari mana. Jadi maknanya di situ kalau kita baca sedap pula, kita nak tunjuk ke orang akulah paling bagus. Jadi niat itu menentukan apa tujuannya. Jadi kita perbetulkan niat tersebut. Kalau niat dia supaya orang dapat ikuti, lain cerita pula kan. Jadi maknanya di situ kena dalam suasana teknologi itu tak salah, digital tak salah, tapi cara kita menggunakan digital itu menentukan dosa dan pahala. Sama nak dapat pahala ataupun nak dapat dosa. Itu cara nak guna kan. Macam pisau lah. Kalau kita tak pisau ni alat. Tapi kalau pisau tu digunakan untuk potong buah naga ke, potong temikai kan. Yang bulan puasa ni sebut buah tu rasa teringin. Jadi tak ada masalah. Tapi kalau pisau itu digunakan untuk tikam orang, salah pisau ke? Tak. Salah kita yang cara menggunakan pisau tadi. Kalau kita guna pisau dengan cara yang baik, jadi baiklah. Tapi kalau kita guna pisau dengan cara yang tak baik, maka kita hadapilah akibat dia kan. Maka begitu juga digital ni. Dalam konteks ibadah, kita kena ingat, ibadah ni kena diikhlas kepada Allah. Syarat untuk ibadah diterima oleh Allah Ta'ala yang disebut oleh para ulama ialah iaitu aswabuhu dan juga akhlasuhu, sebagaimana disebut oleh Al-Fudail bin Iyad. Ibadat itu yang pertama aswabuhu. Aswabuhu tu maknanya tepat, betul. Betul, kena dengan rukun dia, kena dengan syarat dia, semua cantik kan. Itu syarat, itu nak pastikan Allah terima. Yang kedua akhlasuhu.
ibadat tu mesti ikhlas. Keikhlasan. Ikhlas kita buat kerana Allah SWT, bukan kerana manusia, bukan kerana orang, bukan nak orang puji kita kan. Itu. Jadi maknanya dua perkara itu perlu ada. Tak kisahlah digital kata digital kan. Kan, jadi macam mana kita nak pastikan dua perkara itu kita dibawa dalam ibadat kita, barulah ibadat kita jadi satu ibadat yang disebut sebagai ahsanu amala, ibadat yang terbaik yang diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau tak ada salah satunya atau kedua-dua tak ada, lagi beratlah. Maknanya ianya mardud, ianya tertolak dan tak diterima. Sebab tu nak kena make sure dalam perkara tersebut. Dalam arti kata maknanya mereka boleh, kita boleh menggunakan teknologi digital ini dalam urusan ibadat. Pertama dengan syarat satunya ikhlas. Sebagaimana Datuk sebut tadi, innamal a'malu binniyat. Nah, apa pun kembali kepada niat kita. Jadi kita boleh gunakan teknologi dengan niat yang betul, dan satunya dengan tepat yang betul. Maknanya kalau duk tengah solat buka telefon lagi, buka semalam, itu sudah tidak aswak lagi, tidak betul. Jadi itu boleh membawa kepada kesan pembatalan ibadah yang dilakukan. Dan alhamdulillah, seterusnya tu soalan berikut, dalam konteks zakat juga ada kaitan dengan soal keikhlasan dalam pelaksanaan ibadah itu saja. Dalam konteks zakat, semasa penyerahan biasanya diadakan majlis dan hebahan secara langsung kepada audien ataupun kepada orang ramai, kan? Adakah ia juga termasuk dalam perbuatan dia yang mungkin ada perbezaan dalam agihan itu, penyerahan itu dari segi sedekah yang wajib ataupun sedekah yang sunat? Itu ada yang mana untuk kita boleh hebahkan ataupun kita dedahkan, ataupun yang mana lebih afdal untuk kita tak hebahkan dalam media-media ni. Jadi apa pandangan itu? Silakan. Baik, dia sebenarnya dalam ibadat ni ada yang kita sembunyikan, ada yang boleh dibuat walaupun terang-terang. Contoh saya sebut solat jemaah lah. Solat fardu isyak contohnya, solat maghrib, fardu maghrib isyak. Jadi maknanya aku tak mau pergi masjid takut riak lah kata. Okay. Jadi maknanya tak timbul soal riak, sebab itu wajib. Riak, kata riak itu kita kena kontrol diri kita. Tapi kita buat biar orang nampak macam mana. Sebab itu wajib, kot mana pun kita kena buat walaupun depan orang. Masjid kan ramai orang. Kan? Bukan kita kalau tak nak riak, tak nak orang nampak kan. Sedangkan memang tempat tu ramai orang. Jadi isunya ia wajib yang kita kena buat. Adapun riak tak riak itu bergantung pada hati kita sebut tadi. Kita kena kontrol. Kita buat itu bukan nak dapat pujian orang, senyuman orang, tidak, tapi kerana Allah Ta'ala. Tapi kalau yang sunat, yang mulai contohnya, sunat kita buat seorang-seorang kita. Kan seorang sunat kita buat seorang. Orang tak nampak lah. Sebab kita nak melatih supaya kita buat ni orang tak tahu, tak ada masalah. Kan? Tapi dalam keadaan Allah tak nak tahu. Ni hari ni jadi satu trend guni pula. Digital kan? Pukul 3 pagi dia WhatsApp. Jom tahajud. Dia ajak kan. Jom tahajud. Kita nak bagusnya dia ajak orang tahajud. Tapi sebenarnya apa tujuan dia ajak macam tu? Itu bukan ajak, itu nak bagi tahu bahawa kita yang bertahajud. Sebab pukul 3 pagi siapa nak tengok WhatsApp? Siapa nak tengok? Kan? Dia nak bagi tahu. Dia ajak pun orang tak tengok pun pukul 3 pagi tu. Dia kalau ajak ni, kalau dia telefon kawan tu, contoh telefon sampai dia bangun kan. Kejut dia sampai dia bangun. Aku ajak kamu tahajud. Tu betul lah. Ni setakat WhatsApp ni, WhatsApp grup ni bagi tahu jom tahajud. Kononnya mengajak. Itu bukan mengajak. Itu soal nak bagi tahu bahawa kita melaksanakan tahajud. Besok pagi jumpa orang pakai puji. Dia punya dikembang, bukan sekat semangkuk, 2 mangkuk dia kembang kan. Jadi maknanya itu menafikan keikhlasan. Sebab tu hak sunat ni kita buat, boleh buat diam-diam. Orang tak tahu, tak ada masalah kan. Dalam konteks zakat disebut tadi, kadang ada majlis. Dan ada majlis ni, pertama zakat tu wajib. Yang kedua, kadang-kadang kena war-warkan untuk menggalakkan atau memberi kesedaran kepada orang untuk melaksanakan. Yang kedua, dia tahu ke mana agihan itu diberikan. Sebab kadang nak bayar zakat, saya agih ke macam mana kan. Jadi orang pertikaikan, orang persoalkan. Untuk ketulusan kadang perlu diberitahu. Untuk ketulusan perlu beritahu bahawa agihannya itu kepada orang tertentu, asnaf dan sebagainya, maka ia tidak ada isu. Dan dalam masa yang sama, insya-Allah dari sudut niat kita betulkanlah. Dari sudut kita menjaga hati sanubari kita,
supaya kita tidak tertakluk kepada kerajaan manusia, tidak kepada pujian manusia, tidak. Mana puji-puji tak kisahlah benda tu. Tapi hati kita tidak bukan kerana itu. Tapi kita buat satu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam konteks zakat tadi tak ada masalah, nama majlis pun tak ada masalah, okey je. Sebab apa? Apatah lagi dapat menggalakkan untuk orang melaksanakan perkara yang baik, perkara yang sama. Itu juga merupakan satu dakwah yang boleh dilaksanakan hari ini. Contohnya kita buat satu perkara yang baik, kita ajak orang buat baik dan sebagainya, dan kita tunjuk, itu tak ada masalah. Cuma dan masa sama juga niat kena jagalah. Itu. Okay. Jadi tidak timbul soal riak lah dalam kita melaksanakan ibadah yang wajib. Contohnya tadi zakat, maknanya dia boleh memberi satu kesedaran kepada umat Islam supaya tertarik dan juga supaya tahu sekurang-kurangnya daripada mereka tahu untuk pada siapa diagihkan zakat itu. Jadi ini satu yang baik dan mungkin satu masa boleh menarik orang yang tak mengeluarkan zakat. Dia tahu di mana pusat untuk dia mengeluarkan zakat. Contohnya zakat Pulau Pinang dan sebagainya. Dan dalam konteks yang perkara sunat sebagaimana yang disebut tadi, yang mana sunat seafdal lah, mana kita tak sembunyikan lah itu untuk lebih baik. Terima kasih Datuk. Alhamdulillah. Seterusnya dalam ni satu teknologi, masih bicara soal teknologi digital. Sekarang ni dalam dunia AI, AI yang dibicarakan, yang dikatakan, yang digunakan oleh masyarakat kita. Kalau sebelum ini kita cari guru Google, apa-apa untuk guru Google. Untuk guru Google. Jadi sekarang lagi pantas, lagi canggih, orang tak pakai dah Google, pakai AI pula. Kecerdasan buatan ni kan. Jadi dalam konteks menuntut ilmu tu, adakah adakah kita boleh mencari ilmu fiqhnya, akidahnya, khususnya dalam ilmu bidang-bidang agama ni dengan cara yang mudah ini, atau hanya perlu kepada gurunya? Apa pandangan Datuk sebenarnya? Dia dalam konteks belajar memang kita perlu kepada guru. AI ni kalau dulu macam sebutlah Google dulu kan, orang Datuk guru siapa? Google. Doktor Google. Sama dengan AI juga. Google boleh guna tak boleh guna? Guna dalam keadaan yang terhad. Guna Google saja tanpa belajar tak boleh, tanpa berguru memang tak boleh. Sama juga AI. AI ni mesin, benda kita yang programkan dia. Jadi kalau betul-betul lah dia, kalau salah-salahkan dia. Dan saya sendiri kalau kadang-kadang tengok AI ni, ada juga fakta-fakta yang banyak yang salah. Rujukan-rujukan kalau kita tanya dia, dia cepat dia AI. Jawab semua dia. Dia jawab kemas, siap dengan rujukan, siap muka surat, siap apa semua. Tapi bila kita check balik tak ada pun. Dia boleh create, dia boleh bina. Jadi makna kalau orang bergantung pada AI, kebakaran besar, kalau dia bergantung semata-mata kepada AI, dia akan terpesong. Tambah-tambah kalau perkara agama lagi lah. Perkara agama melibatkan hukum hakam, melibatkan fakta. Dia boleh mendatangkan pada kita nampak cantik presentation dia, ayat dia susun cantik kan, tapi bagaimana fakta dia? Jadi di situ perlu pada berhati-hati. Sebab itu kita tak tolak AI. Memang itu zaman kita, zaman sekarang boleh guna AI memudahkan kerja dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama tak boleh tinggal juga guru itu. Guru pertama Nabi SAW. Innama bu'istu ma'aliman kan. Nabi diutuskan sebagai guru. Dan guru itu penyambung warisan untuk mendidik. Sebab mesin ni dia bukan didik, dia bagi maklumat aja. Guru ni dia lebih daripada itu. Dia bukan sekadar bagi maklumat, dia mendidik, mentarbiah. Itu beza tu. Jadi di situ AI zaman sekarang tak salah untuk guna AI, tapi dalam tahap-tahap atau dalam lingkungan yang dipandu juga oleh guru. Guru kena ada tetap untuk pandu perkara tersebut. Kalau kita bergantung semata-mata kepada AI, memang akan jadi masalah lah kehidupan kita. Itu yang menjadi kebimbangan orang kita, para guru-guru hari ini. Sekarang banyak terutama generasi muda yang ingin kepantasan maklumat. Dia nak tanya AI. Dia nak buat assignment pun sekejap je. Tapi sebagaimana Datuk sebut tadi lah, jadi banyak fakta khususnya dalam bidang agama, akidah,
Kadang-kadang semua dia menjawab semua. Ya, dia jawab Apa semua. saja dia jawab semua, tapi kalau tanpa guru, tanpa panduan guru, pengesahan daripada guru, maka dia akan membawa ke kita terpesong. Itu yang kita bimbang. Jadi penggunaan AI kan, bagaimana kita boleh simpulkan bahawa ia adalah satu teknologi yang boleh membantu, tetapi dia tidak boleh dijadikan guru 100% dalam kita mengambil sumber-sumber ilmu, khususnya dalam bidang fiqh, akidah. Itu ya. Okey, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih terjawab penggunaan AI yang menjadi isu terkini yang memang dari satu sudut pantasnya maklumat sebagai Datuk kata lain. Okey, baik. Soalan berikut di sini ada cabaran berpuasa di era digital ini juga. Kadang-kadang macam tadi, kadang-kadang Al-Quran ditinggalkan, tarawih tidak dilakukan secukupnya, orang berniaga sibuk dengan perniagaannya, sehingga Ramadan pergi tanpa ada penyesalan. Jadi masing-masing sibuk dengan medsos ya. Jadi apa nasihat untuk dalam netizen yang kita umat Islam lah, untuk jadi supaya merebut peluang Ramadan yang datang, tetamu yang agung ini datang, dapat diambil peluang oleh seluruh umat Islam untuk mengumpul sebanyak mungkin pahala di bulan ini. Apa nasihat? Baik, ini cabaran kita pada hari ini. Saya dapat memang itu cabaran lah. Tambah-tambah cabaran medsos, media sosial yang menyebabkan kita lalai sebenarnya. Sebab tu kalau kita koreksi diri kita muhasabah. Baik, contohnya kita banyak tengok WhatsApp daripada tengok Quran. Itu benda yang jelas lah berlaku hari ni kan. Bangun-bangun pagi WhatsApp dulu apa pun. Kok dalam bangun pagi lepas salat subuh tengok Quran. Jadi itu antara cabaran-cabaran yang di mana pun kalau tengok, kadang satu family tu duk makan kat meja makan kan. Kita ingat masa tu lah nak berinteraksi ayah, mak, anak. Orang macam masing-masing tengok dia punya media sosial masing-masing kan. Jadi masing-masing berinteraksi dalam dunia dia sendiri. Itu antara keburukan yang berlaku lah. Maka dengan sebab itu keseimbangan itu penting. Kita lah manusia ni yang Allah bagi kelebihan. Walaqad karramna bani Adam. Allah bagi kemuliaan, bagi akal fikiran. Media sosial dia tak ada akal. Manusia yang ada akal. Jadi kita bagaimana kontrol dia supaya kita tak lalai. Kalau kita lalai, kita rugi. Itu bulan Ramadan. Yang peluang tu bukan datang selalu, dan kita pun tak tahu apakah Ramadan ini Ramadan terakhir buat kita. Ada sahabat-sahabat kita yang masuk Ramadan tiba-tiba dipanggil, dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kawan saya sendiri masuk malam Ramadan, betul baru ni malam Ramadan kan, macam doa Allah mabalighna Ramadan, minta sampai dia sampai subuh, tapi sampai malam saja, pukul 9.40 malam satu Ramadan dia menghembuskan nafas yang terakhir. Jadi maknanya di situ tak ada kesempatan. Allah bagi kesempatan pada kita. Jadi jangan sia-siakan peluang tersebut untuk kita mengambil peluang dengan Lailatul Qadarnya, dengan pahala yang bergandanya, dengan ibadah pada waktu siang, ibadah pada waktu malam. So kita peruntukkan banyak masa kepada perkara-perkara seumpama ini. Nak guna teknologi di situ boleh. Quran contoh, dalam telefon kita ada Quran. Kita kadang tak ada sembahyang, payah nak pegang Quran mushaf, pegang handphone tak ada masalah. Jadi kita gunakan macam tu. Kita tak tinggal itu, tapi kita gunakan untuk kebaikan. Tapi kalaulah kita dilalaikan dengan konten yang lain. Sebab saya dapati hari ni ada juga yang mengadu. Tengah khutbah Jumaat pun duk tengok duk main game. Allah. Bukan budak-budak, orang tua. Sebab ada yang betul bagi tahu saya ni. Dia kata ustaz tengok belakang-belakang, kat belakang. Depa orang tu ada duk main game waktu khutbah Jumaat. Bayangkan. Waktu ibadat ni. Sedangkan lupalah pahala. Seolah-olah Tuhan dia otak generasi, bukan semua ya. Generasi kini dikontrol oleh mesin, dikontrol sampai di waktu solat khutbah begitu. Ini yang kita fitnah, ujian.
di akhir zaman terutamanya. Fitnah bagi saya fitnah yang besar. Kalau kita tak tangani, dia akan jadi ketagih. Satu ketagihan. Orang duk cerita ketagihan dada, rokok dan sebagainya. Ini juga satu ketagihan. Maknanya bahaya ketagihan ni lebih bahaya. Pemikiran, maknanya ketagihan dari segi pemikiran dia dikontrol. Dan kalau tak bendung betul-betul, jadi maknanya kita kena ada jadual lah dalam kehidupan kita ni supaya lebih bersistem. Ada waktu yang kita tak perlu tinggalkan. Kan, kita perlu fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, orang main bola peringkat dunia, ada duk tengok handphone tengah main bola? Tak ada. Kan? Dia fokus betul nak skor gol tu. Kalau 45 minit lah. Sejam setengah lah, 10 masa pertama dan kedua kan. Handphone tak sentuh waktu tu. Kita di masjid, masya-Allah, duk tengah khutbah saya sebut tadi, masih lagi duk tengok. Macam mana kalau benda duniawi kita boleh fokus, ini benda ukhrawi. Lagi-lagi nak kena fokus kan. Lagi pun khutbah tu taklah sampai 1 jam sekejap saja. Jadi maknanya di sinilah kepintaran kita. Jangan kita duk puji AI kecerdasan buatan artificial intelligence, tapi kita tu tak intelligent. Kita tu tak cerdas betul kan. Kita tak cerdik bila mana kita tak pandai untuk kontrol AI tersebut, tak pandai untuk kontrol media sosial dan sebagainya, yang akhirnya kita dibelenggu dengan perkara-perkara ini. Dan last kali kita akan rugi. Masa ni sangat-sangat berharga. Setiap saat, setiap waktu. Al-waqtu huwal hayah, kata Imam Hasan al-Banna. Waktu itu nyawa kita, hidup kita. Kata Al-Imam Hasan al-Basri, innama antal ayyam idza dhahaba yawmuka dhahaba ba'duka. Kamu ni umpama hari yang bila berlalunya satu hari, berlalulah sebahagian hidup kamu. Bahagian nyawa kita hilang. Betapa bernilainya masa. Betapa bernilai waktu. Tiba-tiba kita disibukkan dengan medsos yang terlalu banyak. Dia kalau sikit-sikit tu boleh lah masalah kan. Zaman sekarang ni. Tapi kalau sampai 24 jam buang masa. Kalau dibuat kajian mungkin hampir 4-5 jam mereka lebih lagi lebih lagi setiap hari daripada memegang Al-Quran terutama dalam bulan Ramadan. Jadi benda-benda macam ni kita kena berfikir dalam konteks bulan Ramadan terutamanya. Ambil kesempatan, ruang dan peluang bulan Ramadan ni yang juga disebut sebagai Syahrul Quran, bulan Quran ni, untuk kita merenung, bermuhasabah, untuk kita melakukan yang terbaik dalam konteks amal ibadah kita, Quran kita, solat kita, puasa kita dan sebagainya. Dan medsos ni tak ada masalah, cuma kita gunakan sebagai bantu kita untuk kita meningkatkan keimanan dan amalan soleh, bukan untuk mengganggu kita, melalaikan kita sampai tak ada masa untuk kita buat ibadat. Masya-Allah, alhamdulillah tu. Jadi apapun teknologi tidak menghalang kita lah. Cuma kebijaksanaan kita hendaklah mengatasi kebijaksanaan kejadian itu yang disebut sebagai AI kan. Jadi ini satu yang perlu kita sedar. Jadi soalan terakhir mungkin. Jadi kita rehat sekejap. Terima kasih. Alhamdulillah bertemu kembali kita dalam Sembang Papadong podcast episod yang ke-14 musim ketiga tu. Jadi ini mungkin soalan terakhir lah untuk dan daripada kami Politeknik Malipola. Satu sistem pendidikan berbicara tentang TVET tu, pendidikan kemahiran kepada para pelajar lah. Dan kami di sini terdapat 2 jabatan yang ditawarkan untuk memberi kepakaran kemahiran, iaitu satu dari sudut IT dan yang keduanya GRKV ni audiovisual diploma yang kami tawarkan. Dan kedua-dua ini adalah sistem ataupun pendidikan untuk melatih para pelajar untuk menjadi profesional dalam kemahiran terutama IT dan video visual ni kan, untuk macam digital ini. Jadi dari sudut pandang Islam lah tu, bagaimana ianya dapat
pendidikan TVET ini dapat membantu dalam memperkembangkan dakwah Islam itu sendiri. Jadi macam mana tu? Baik, dia sebenarnya memang zaman sekarang zaman digital. Maka macam saya sebut tadi bahawa digital ni alat, tools. Macam mana kita gunakan itu menentukan sama ada dia baik atau buruk. Jadi memanglah kalau digunakan untuk dakwah, sudah tentulah ianya sangat-sangat berkesan. Dalam konteks pada hari ini, di digital pada hari ini, atau kita dengan podcast Sembang Papadom ni pun salah satu contoh. Mana kita menggunakan satu platform digital yang digunakan secara maya untuk sampaikan kepada audiens sebagainya. Maka ini satu dakwah sebenarnya. Satu dakwah cara kaedah teknik pada zaman sekarang. Pada zaman sekarang kita kena guna mengikut peredaran zaman. Maka dengan sebab itu memang pelajar-pelajar yang mengambil ilmu ni satu ilmu yang baik semasa mengikut peredaran zaman, dan dia datang ke politeknik ni sebagai contohnya akan diajar pula. Bukan sekadar kita macam kita sebut tadi terlalai dengan benda macam ni, tapi bagaimana kita menggunakannya dengan teknologi ni dengan cara yang betul, yang akhirnya ia akan memberi manfaat kepada orang lain. Yang disebut oleh Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ni dia boleh bagi manfaat pada orang lain. Jadi pentingnya, jadi kita ajak ramai-ramai, marilah ke politeknik Bukit Pulau ni kan sebagai contohnya, untuk kita mengambil ilmu ni. Ilmu ni penting bagi saya. Ilmu digital ini, ilmu visual ni, dan pelbagai lagi yang berkaitan dengan perkara-perkara seumpama ini, teknologi ini sangat penting pada zaman sekarang ini. Jadi maka jangan sia-siakan peluang untuk kalau boleh belajar, dan tapi kita gunakan dia untuk medium dakwah. Maka kita dapat dua, dunia pun kita dapat, akhirat pun kita dapat. Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maknanya dengan pendidikan sistem TVET ini banyak boleh digunakan untuk dakwah Islam, untuk perkembangan Islam. Ini satu medan yang sesuai untuk diceburi oleh anak-anak pelajar mungkin untuk menyambung pelajaran di Politeknik Bukit Pulau, insya-Allah. Jadi alhamdulillah itu di antara soalan-soalan yang kita dapat sembang dalam Sembang Papadom, podcast Papadom. Mungkin Datuk sembang baru dengar ada Sembang Papadom. Di Papadom tak ada lah, Pak Bosa kan. Tak ada. Jadi alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak-banyak sekali Datuk kepada di atas kesudian memberi ruang dan peluang kami untuk bersama Datuk pada hari ini, bermula tadi daripada kuliah Al-Duha hinggalah Sembang Papadom ini. Terima kasih, jazakumullah khairal jazak. InsyaAllah sekiranya ada ruang dan peluang, kita berjumpa lagi pada edisi yang lain, musim yang seterusnya. Terima kasih Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.